Assalamualaikum, saya Aisyah dari Putri Wedding Services. Jom silakan jemput. Putri Wedding Services telah ditubuhkan selama 38 tahun dan bermula dengan menjual kuih muih di dalam bakul. Pada lewat 1970, saya berjinak-jinak untuk memasak untuk majlis kecil-kecilan saja. Dan sejak kecil lagi sudah menjadi cita-cita saya untuk menghidangkan makanan kepada Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Alhamdulillah, cita-cita saya tercapai apabila saya bekerja di Hotel Holiday Inn, staff cafeteria. Dari situ datangnya minat untuk tubuhkan syarikat Putri Wedding Services, kerana saya ingin memberikan layanan yang sama kepada semua tetamu, sama layanan seperti kepada Sultan Brunei. Salah satu cabaran yang saya hadapi semasa menjalankan majlis walimah ialah untuk menjamu seramai 4,000 tetamu di satu majlis. Dari situ bermulalah berkembangnya Putri Wedding Services. Kami memberi khidmat di merata tempat seperti di kolom blok, kelab-kelab masyarakat dan dewan seberguna. Bila COVID-19 bermula, semua orang termasuk caterers dan vendor serta bakal mempelai merasa terkejut apabila government menurunkan jumlah tetamu dari 1,000 ke hanya 20 orang dan tidak dibenarkan untuk makan pada waktu nikah. Dan kita hanya boleh memberi makan secara bento. Juga apabila government mengumumkan pengurangan jumlah tetamu, bakal mempelai panik serta meminta refund. Refund dari kami serta caterers kepada mereka yang sabar, alhamdulillah, dan mereka juga seperti kami menunggu perkembangan dari government. Semua yang memberi khidmat kepada pengantin ibarat digantung tak bertali pada waktu COVID-19. Bukan hanya para mempelai yang panik, saya pun panik juga kerana tidak pasti sama ada boleh teruskan majlis ataupun tidak. Apabila SOP COVID-19 dilonggarkan ke 100 tetamu, kemudian lagi satu lockdown diumumkan, dan dari situ Putri Wedding Services sudah dapat menjangkakan apa yang akan berlaku dan kita sudah tahu apa hendak lakukan seterusnya. Di dalam norma baru ini, majlis perkahwinan hanya boleh diadakan hanya di venue sahaja. So alhamdulillah, dengan adanya venue di The Lavender, di situlah Putri akan menjayakan setiap majlis. Terima kasih. Assalamualaikum. Baju pertama yang dipakai oleh Puan Aisyah Jaafar adalah baju kurung Pahang tradisional songket bunga tabur. Outfit yang sangat klasik dan sesuai untuk dipakai di majlis nikah. Baju kedua pula yang dipakai oleh Tuan Razak adalah baju kurung cekak musang berwarna hitam yang sangat simple dan cantik, sesuai juga untuk dipakai di majlis nikah. Baju ketiga pula yang dipakai oleh Encik Mutalib adalah baju tradisional Sunda Putih. Baju itu berasal daripada Indonesia. Dan baju saya pula adalah baju evening gown yang dipadankan bersama tiara dan trail. Sesuai sangat untuk dipakai di majlis cake cutting. Cantik tak? Semua collection ini adalah daripada The Pink Lollies. Cantik sangat. I suka. Hidangan pada hari ini kita mulakan dengan kita punya appetizer, iaitu kita punya sate dan juga kita punya pasta seafood. Sesudah itu kita akan hidang dengan kita punya main course. Nasi biryani, butter chicken, daging biryani, sambal goreng pengantin dan juga kita punya black pepper prawns.
Sesudah selesai dengan kita punya main course, hidangan signature desserts from Puteri Wedding iaitu kita punya lava cake. Chocolate lava cake. Love it. Yeay, sedap. Best. Alhamdulillah. At last lah makcik tu. Cepat, aku lapar.